Kejayaan ni tak datang dengan mudah sebab bagi saya rahsia kejayaan saya adalah disiplin, konsisten dan saya juga tak takut bertanya kalau saya tak faham. Saya juga sentiasa menetapkan matlamat. Lepas tu saya juga mengatur masa dengan sebaik mungkin lah. Tentulah ada sebab kita faham STPM ni sebuah periksaan yang sukar. Jadi bagi saya ada juga cabaran iaitu saya tak faham something yang saya kadang-kadang kena tanya kawan saya, cikgu saya. Saya minat ekonomi jadi saya akan study dalam bidang ekonomi lah. Saya punya inspirasi adalah saya nak memperbaiki kedudukan sosial keluarga saya. Lepas tu saya nak menaik taraf saya punya status sosial. Jadinya saya boleh berdiri sebagai orang asli yang hebat lah. Kampung saya jauh daripada sekolah. Jadinya kita orang nak sampai ke sana tu lebih kurang 1 jam. Jadinya saya kena duduk dekat asrama. Lepas tu dekat sana juga, kampung saya juga, dia tak ada jaringan internet. Jadinya saya kena pergi jauh lah ke depan kampung tu supaya saya dapat line internet. Dalam 2 km, 3 km gitu. 2 ke 3 km lah. Dia naik apa pergi ke sekolah? Jalan kaki ke atau macam mana? Sebab saya duduk asrama jadi saya jalan kaki lah. Tapi kalau dari kampung nak ke asrama tu saya naik motor. Lagi satu, kampung kita orang tak ada elektrik. Jadinya time kita orang kena guna telefon tu, kita orang kena charge guna generator lah supaya dapat tenaga untuk charge phone tu.